masakan saya pada hari ini atau pada pagi ini. Anda dapat lihat cuaca sekarang pun tak berapa elok, tapi matahari dah perlahan-lahan nak keluar. Hujan sikit je. Amor, you ready to help me cook? Let's go. Okay, hari ini kami nak makan salad. Jadi menu ini dinamakan rainbow salad sebab tengoklah warna-warna yang ada untuk salad kami ni. Okay, Amor, today what we're going to do is we're going to be doing a lot of choppings. Okay, so I need you to help me. Now that's my job. Bahan-bahan yang diperlukan adalah ayam, udang, sayur-sayuran. Bahan yang paling penting, kita guna lettuce, tapi ini saya guna iceberg lettuce, avocado sebab suami saya suka avocado, capsicum merah dengan kuning, timun, mushroom ataupun cendawan, carrot, saya sebut carrot tadi, lobak, dan keju. Kita ada sweet potato. Okay, lepas tu kita ada chili flakes, lada hitam, salt ataupun garam, dan juga honey mustard. Ini beli kat kedai je. Jadi kita letakkan barang-barang ni kat tepi dulu. Buat sementara waktu. Amor, I think you can take this off. Ya, buang kulit tu dulu. Dan saya akan ambil ayam ni, kita hiriskan dulu, okay? Okay, ayam dah selesai, keju dah selesai. Saya tengok bawah baru saya ternampak minyak zaitun. Lupa pula sebab nanti kita nak letak sikit dekat ayam tu, kasih campur dengan lada hitam dan juga garam. Lepas tu kita akan grillkan dia. Okay, Amor, what I need you to do now is chop this up. You're doing chopping, right? Iceberg lettuce ni kita akan potong-potong-potong. Okay, jadi saya akan ambilkan chili flakes ni, letak sikit dekat tangan saya. Banyaklah saya rasa ni pedas sangat ni. Lepas tu saya hancurkan lagi dan saya akan taburkan dekat atas udang saya. Okay, kacaukan sikit bagi dia rata, gaulkan. Dah nak sampai dah ni, dah nak siap dah masakan kita. I'm liking my rainbow salad. Ayam yang kita grill tadi. Okay, kita akan taburkan. Yes. Okay, lepas tu kita ambil udang. Udang dengan ayam memang kombinasi yang agak enak. Sebab tu saya guna udang dengan ayam. Okay, kemudian kita ambil telur. Kita boleh susunkan kat sini. Kita ambil kita punya sweet potato. Yang kena curah tu. Yang lebih ni boleh makan. Dah. Oh, lupa keju. Macam keju ni apa saya nak buat? Saya nak iriskan saya punya keju bagi dia kecil-kecil lagi. Keju for me is never enough. Keju banyak-banyak pun tak apa. Okay, sekarang kita taburkan dekat atas rainbow salad kita. Okay, dah siap sarapan pagi kami. Rainbow salad. Ta-da! Itu dia. Alright, Amor, shall we have our breakfast now? Jom kita pergi makan sarapan. Sarapan. Nanti nikmat.
jom kita makan. Terus terang saya cakap, sebenarnya saya tak pernah buat masakan macam ni. Nak buat salad. Sebab kat rumah tak ada masa sebenarnya nak masak. Kalau ada pun, buat makanan yang mudah-mudah. Macam buat sup. Kalau buat makanan barat macam ni, dengan kemanisan sweet potato, makan dengan ayam dan juga telur. Oh, great combination. How do you like it with the sauce? I think well, the sauce go well. Yeah? Yeah. Let me try a bit more. Saya pun nak cuba sekarang. Okay, saya guna curry mustard sikit. Okay. Oh. Bom. Sedap. Jadi seperti biasa, bersama dengan saya Azura dan juga Chris untuk ke lokasi yang seterusnya. Ke mana? Pastikan anda terus menyaksikan Channel Romantis di New Zealand. Kita makan dulu.